Jemput makan guys. Kenal tak ni sayur apa ni? Ni bukan sawi noh. Nampak ni? Bukan sawi. Nak tahu lebih lanjut? Ikuti video ni. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni saya nak masak noh. Tapi daun sawi tak ada. Jadi saya cari-cari kat tepi rumah ni. Dia jumpa ni. Kenal tak pokok apa dia ni? Lagu ni. Ni pun dia boleh ganti sawi juga noh. Nampak daun dia ni. Nampak? Oh, sedap buat ni. Dia boleh ganti sawi lah. Boleh buat nasi goreng, boleh buat masak ganti macam sawi lah, buat sayur apa lagu tu noh. Pokok ni dikenali dengan nama pokok capal aling. Tengok bunga dia macam mana tu. Tu dia bunga. Pokok ni memang kita tak boleh jual pos noh, secara pos sebab dia memang bukan jenis boleh tahan lama noh. Nampak akak dia jenis akak ayak lagu tu nampak. Jadi batang dia pun jenis batang ayak lagu tu. Jadi dia mudah lembek lah noh bila panas noh. Tapi selalu orang ambil ni sebab dia tumbuh sendiri dah banyak noh. Ni kita nak ambil nak buat masak lah ni noh. Okey. Nampak? Sedap bau dia noh. Ni, nampak pucuk dia ni. Orang buat ulam saja noh, makan bulu pun sedap. Basuh potong. Nampak macam sawi sebiji lah tu. Nampak tak? Jom kita masak, jom. Okey dah, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.